Saksikan saya memasak yaitu ayam papret dengan sup tom yum daging putih. Daripada saya macam mana saya nak buat, terus stay tune. Mari. Selamat pagi, Made. Sini saya akan membuat dua menu yaitu ala lepai lah. Satu daging sup tom yum putih dan satu lagi yaitu ayam geprek. Okay. Ayam geprek saya mulakan untuk membuat ayam geprek lah. Okay. Saya ada dada ayam lah. Yang terbaik gunakan dada ayam lah. Di sini saya menggunakan batang seledri. Kalau ada kacang panjang pun boleh pakai. Saya gunakan kaca buncis. Potong ikut cita rasa sendiri lah nak potong. Okey. Lepas tu kita ada macam biasalah apa nama bunga kubis. Bunga kubis. Okey. Kubis. Ciri. Okay. Kalau nak potong macam mana ikut terpulang masing-masing. Okay, saya buat macam ni lah. Okay. Tomato ni saya potong dadu lah. Okay. Tomato, carrot. Okay. Carrot ni kita potong macam ni lah. Okay. Ni ikut masing-masing lah buat macam mana carrot ni. Okay. Carrot lah semua dah. Okay. Lepas tu bawang holland. Okay, ni serai. Kita buat macam ni lah. Okay, serai. Okay. Lepas tu bawang putih. Saya tak gunakan bawang merah, saya gunakan bawang putih ya. Okay, yang ni untuk ni lah, apa kata, untuk ayam geprek. Okey, untuk ayam geprek kolak sikit lah. Kolak. Okey, ni untuk ayam geprek. Okey. Lepas tu untuk sup daging tom yum putih sama juga proses dia macam ni. Okey, cuba beza dia ada penambahan sikit lah. Okey. Okey, yang ni untuk ni lah. Untuk daging tom yum putih. Okey, untuk carrot saya potong bulat macam ni lah. Tu pula nak potong bulat. Cuma penambahan sikit lah daun sup. Akal dia ni kita akan rebus ni. Ni untuk dia punya ni lah nanti.
So saya tak ada daun tumbuk, saya pakai daun sup lah. Okey. Lengkuas. Beriris saya banyak sangat. Ini nanti saya ambil dulu limau. Okey, halia. Setelah dah ada cili, saya gunakan cili putih lah. Ni daun limau. Okey. Buang dia punya tangkai lah. Daun limau ni. Ya ni untuk paprika lah. Okey. Ya ni untuk sup tom yam putih. Okey. Selain daripada menu-menu ni, macam biasalah, macam sos tomato, sos dia punya pencias ada dekat depan sana lah. Okey. Ya ni persediaan sayur lah. Okey. Saya telah rebus dengan periuk tekanan ni lah, periuk angin, periuk bom bukan tu. Okey, supaya saya nak cepat lah, supaya daging ni lembut. Okey. Okey, untuk dia punya air rebusan ni saya tak buang ni, saya pakai balik air rebusan ni. Okey, untuk bawang merah saya tak guna lah. Okey, kalau nak pakai bawang merah pun pakai, sebab saya dah pakai bawang Holland. Okey, daging ni potong macam ni lah, tak apa. Potong. Okey, saya rebus bulat-bulat. Rebus besar tadi sebab tenda isi dah kecup ni. Dia kecut. Kalau kita ni macam ni tak apalah, senang sikit. Okey, mari. Semua bahan dah sedia di sini. Yang ni adalah untuk ayam paprika dan ni adalah sup daging ayam, sup daging tom yam putih. Sup. Okey. Okey. Kalau nak tahu macam mana menu ni nanti, terus saksikan saya di dapur. Okey, mari. Minyak. Tapi jangan banyak sangat minyak ni sebab kita pakai ni, okey. Macam biasalah ni. Okey, lepas tu masukkan bawang lah. Kita masukkan halia, bawang putih. Okey. Bau kita masukkan ini. Ini dah masak, jangan lupa saya akan buatkan cili ni, cili tiam. Tapi dia boleh, semua boleh buat. Pakai tiam pun boleh, pakai ini pun boleh, semua dia boleh. Okey. Tahu kalau sudah ada pecah minyak. Okey. Sudah hantu. Okey, masukkan ayam lah. Kita masukkan sos ikan. Sekarang masukkan limau, masukkan sos tiram, gaya banyak sangat. Oke, masukkan sos cili. Kalau ada sos tomato tadi, masukkan sos tomato. Oke, saya ada sos tomato, kita pakai sos cili. Oke, tahu. Ini ada seperti. Oke, biar lebih kau lagi, masukkan jus limau nipis satu botol berapa sudut. Oke, sudah banyak sangat, nanti terlampau makan. Oke, masukkan sedikit basah. Gula kita akan masukkan air.
kacau. Oke, dah dia masak nih. Masukkan semua sayur. Oke, inilah kejadiannya. Oke, last kali kita masukkan gula. Inilah dia masak ayam masak paprek. Nah, simple. Adalah apa nama? Ayam paprek, taburkan daun sup. Oke, siap. Oke, last kali saya akan masak satu lagi menu, yaitu sup toyam daging putih. Oke, saksikan saya. Adalah sup daging toyam putih. Tom yam putih. Nah, masukkan bawang putih, karial, dan buah. Kacau biar dia bawang masak. Bawang garnish dan masak. Setelah itu dah menempel, kita masukkan daging. Kita masukkan air rebusan daging tadi lah. Saya juga masukkan air rebusan daging. Biarkan dia mendidih. Cukup simpel. Lepas tu masukkan kita punya ni lah. Bagi dia pecah macam ni. Terus batang daun sup ni, masukkan batang daun sup. Oke, yang lain tunggu dia mendidih ya. Oke, rahasia ada tom yang putih ni kita gunakan pati 5 nipis. Itu ya rahasia dia, simple. Masukkan 2 tudung supaya dia masam sikit. Lepas tu macam biasalah, sos ikan. Memang menjadi, kalau tak ada benda ni dia tak akan menjadi. Masukkan sos ikan, lengkuas, serai, 25, memang dia menjadilah tom yam. Oke, masukkan secukup rasa lah. Oke, lalu kacau. Kita rasa lah, kalau cukup lah, kalau tak cukup kita tambah. Cukup. Oke, masukkan gula biar dia ada masam dan manis. Oke, kacau. Ini dah mendidih, dah sebati. Kita masukkan campuran. Dia punya campuran. Ini sup tom yam putih. Inilah kejadian dia. Oke. Biar dia mendidih, dah mendidih, masaklah. Adalah dia tom yam putih, daging putih. Hasilnya. Oke, ini adalah tom yam putih, dan ini adalah ayam paprek. Hidangan ala-ala Thai hari ini. Oke, Adik, saya buat hidangan ala-ala Thai. Kalau saya buat masakan Thai, ini saya buat jus 5 kasturi. Oke, kalau ada yang pernah buat merasa macam ni, oke. Kita selalu buat pakai 5 aja, tapi hari ini saya punya skill
buat je limau, kulitnya jangan buang, kita blend terus dengan kulitnya. Ikutlah, jangan banyak sangat, okey. 4 butir cukup lah kulit dia. Okey, saya blend terus dengan kulit dia. Okey, tentukan tak ada ni lah, apa nama? Dia punya biji. Okay. Kita asingkan biji dia ni. Masukkan gula sudu lah. Kita sudu cukup lah. Okay. Lepas tu kita akan blend dia. Masukkan air sejuk lah, cukup ya. Okey, masukkan air sejuk agak-agak lah. Cukup lah ni. Okay. Kita blend. Okey, kita tapis ya. Dia punya macam ni yang kita nak. Okey, dia punya buih-buih dia tu. Limau kasturi, masukkan batu ais. Tengok buih ni yang kita nak tu. Buih dia ni. Okey, tengok air dia pun menghijau, macam air tebu. Okey, kita coba try. Wah, memang segar. Kalau musim panas memang cun lah, Madai. Okey, Madai, itulah minum-minum dah dekat aku. Satu hari tu minum masakan ala Thai. Sekali lauk, sekali air limau kasturi, jus. Okey, itu yang punya lah. Sup tom yam putih. Siapa kat jenis makai makanan orang kata masam manis. Ni lah dia. Penggemar dia. Okey. Bahkan saya seperti yang saya kata dulu lah, hasil semua ni atas apa nama orang kata, waktu saya berhemat dulu lah dengan kawan-kawan, berkongsi jenis masakan, jadilah saya masih ingat lagi menu mereka. Ini adalah ayam paprek. Saya pernah makan dulu yang satu lagi Thailand punya, Siam punya, memang sedap dia masak. Apa aku kata, ikan belut paprek memang sedap. Tapi sini ikan belut saya tak pernah jumpa. Ikan belut memang sedap kalau buat paprek. Okey, jemput makan Madai. Memang tu lah dagingnya. Semua ni masam, manis. Lama dah saya tak makan masakan paprek ni. Sedap. Dan nak masak apa nama seafood pun boleh juga pakai macam ni. Okey. Saya pakai daging. Penggemar daging. Penambah selera nanti ni. Okey. Jus limau. Okey, Madai. Setakat ini saja konten daripada saya memasak masakan ala Thai. Terima kasih kepada yang telah bersama saya sehingga penghujung video saya. Okey, saya ucapkan terima kasih. Okey, jangan lupa like, komen, share, and subscribe apa yang ada channel. Okey, Madai, bye.